So, seperti biasa kita ambil kain felt. Ramai orang tanya dalam online, ini kain apa, mana dah dapat? Dia soft lah, dia boleh meresap air dan dia akan resap air daripada bawah. So kalau kita dapatkan setengah t-shirt pun ada dalam macam material ni, singlet lama, t-shirt lama, kain lama. Kain ni mana nak beli? Itu lagi satu soalan yang cepu mas. Mana nak beli kain ni? Kita pergi kedai kain lah kalau nak beli kain kan. So benda ni memang ada jual dekat kedai kain. Pergi mana-mana kedai kain, tanya kain felt ada tak? Kalau tak ada kain felt, cari kain yang boleh meresap air dan boleh simpan air tu. So seperti biasa kita ambil dia punya kain tu, kita masukkan dalam satu lubang dalam medium tu. Dan satu lagi belah hujung ni. So dia akan jadi macam tu. Yang kat bawah ni dia memang tergantung macam ni. So bawah ni dia akan masuk ke dalam tangki air dan dia akan resapkan air dekat bahagian bawah medium. So medium akan sentiasa lembap. So untuk 7 lubang ni kita kena ada 7 kain macam ni lah. Saya beli dalam satu bundle yang besar tau. So daripada bundle yang besar saya selalu potong lah. Saya banyak gunakan benda ni, sub irrigated. So benda ni kalau you nak buat sistem macam ni kena ada lebih sikit lah. Jangan pergi beli satu helai kain yang kecil lah. Satu helai kain kecil memang satu sistem je kot. So kita masukkan lah semua kain yang kita dah potong siap. Jangan pergi kedai kain minta strip macam ni. Strip macam ni. Dekat kedai kain dia tak jual. Dia jual satu bundle besar. So kita kena beli bundle besar, kita kena potong lah sendiri kan.